Vlog. Lari-lari dah filter dia. Biadab cakap pasal filter Muka Kemal dah petak. Tapi Mem suka yang gemuk-gemuk juga. Mem kata dia suka Kemal berisi dengan boroi. Jadi Kemal tak perlu risau. Jolene macam dah tumpul tu ketua. Dia bila kita berisi ni maksud kita bahagia. Kita bahagia. Kita tak boroi. Perut Kemal tak boroi Kemal tahu dia naik kat muka je. Kita bahagia. Masya Allah tabarakallah. Faham tak? Tak petak pun comel je dah tahu dah. Tak pun selepas kahwin nanti boroi. Boroi tu selepas. Tunggu kau Kemal boroi lah nanti. Kenapa semua naik Kemal boroi ni? Kenapa naik Kemal boroi ni? Doakan lagi Kemal fit. Doakan lagi Kemal macam Fatah Amin ke. Kenapa nak semua nak Kemal doa Kemal macam ikan buntal? Kenapa nak Kemal jadi boroi? Kenapa macam tu? Thank you bagi gigi ya Allah. Doa lah Kemal jadi macam fit ke, jadi sihat ke. Kami nak main bahagia tengok ketua boroi. Nazrah mula-mula je cakap suka, nanti dah boroi dia mesti tak suka. You macam dulu dia kata dia pun nak abang sawit lah, nak itulah ni lah. Lepas tu dia ambil juga Kemal. Terima kasih. Kan? Dulu kemain duk cakap nak abang sawit lah, itulah ni lah. Lepas tu sekarang kemain. Saja jerun-jerun nak nyakat ketua.